Okay. Faham maksud aku? Sebab aku tak nak kena buy whole or buy crop, aku kena bayar kerugian ni. Betul. Orang akan sentiasa minta. Betul. Aku ada juga buat sales, commission besar tapi makan masa. Yes. So untuk bayar sikit-sedikit orang tu boleh lah kalau aku buat kerja macam tu. Sebab composing music dia kalau dia it's all about skills lah. Skills lah. Sebab mungkin kalau orang kata composing music bukan susah ke? Tak juga kalau kau ada skills. Okay. Aku tak lah kata bagus tapi ada skill lah. Aku dia tak bagus tapi ada. Okay. So aku buat yang aku bagikan masa aku sepenuhnya. Okay, aku ada kerja tetap. Lepas tu balik kerja tu aku try untuk, kalau ada cleaning aku try untuk anjakkan. Okay, kalau tak mengganggu dia malam, aku buat malam. Kalau tak, aku anjak kepada hari yang aku boleh buat pagi. Okay. Lepas tu muzik tu aku buat lah malam. Lepas tu aku buat ada buat voice over. Aku buat macam-macam. Okay, faham. So tough anytime lah. Sebab dulu pun kita tak pernah expect. Dia macam kadang-kadang kita tak tahu sejauh mana kita punya kemampuan selagi kita tak lalu benda tu. Aku dulu pun tak tahu kemampuan. Weh, macam tu ke kemampuan aku lah. So lepas settle semua, alhamdulillah sekarang ni dah ada agensi sendiri apa semua. Aku bersyukur lah. So ini adalah main topik kita. Boleh no problem. Ini adalah main topik kita.